Tadi contoh pekerjaan apa? Seorang doktor. Okey, cikgu nak tanya, apa cita-cita kamu? Okey, Fahia, apa cita-cita kamu? Cita-cita saya menjadi seorang guru. Saya ingin menjadi seorang guru kerana saya ingin berkongsi dengan murid-murid saya tentang pengalaman saya semasa belajar di sekolah dahulu. Saya sangat suka belajar di sekolah. Di sekolah, saya suka belajar menggunakan smartboard. Guru-guru saya sangat kreatif menghasilkan pembelajaran interaktif yang menyeronokkan. Pelbagai aktiviti menarik yang dapat dijalankan dengan rakan-rakan saya. Ini pula pusat sumber sekolah kami. Kami mencari maklumat bukan menggunakan buku sahaja, tetapi juga melalui internet dan menggunakan komputer riba. Mudahkan murid-murid mendapat ilmu pengetahuan? Kami juga belajar tentang pengekodan dan pengaturcaraan menggunakan microbit. Seronok kan? Tengok tu, tajamnya gigi ikan jerung. Selain itu, kami juga belajar bagaimana hendak menghasilkan kereta bergerak menggunakan peralatan Semblat Maker Kit. Tengok tu, hebat kan? Bagi aktiviti menero keluar bilik darjah pula, kami menggunakan tablet untuk mencari dan mendapatkan sesuatu maklumat. Maklumat kini hanya di hujung jari. Segar-segar kan sayur di kebun kami ni? Kini, saya telah pun meningkat dewasa. Saya juga telah bergelar seorang guru pendidikan khas, Cikgu Adriana Fakihah. Sedap kan nama itu? Saya berazam untuk memastikan semua murid dapat menjalani pembelajaran yang menyeronokkan di sekolah. Kekurangan bukan halangan. Kita juga boleh berjaya. Terima kasih kepada semua guru yang telah mendidik saya. Inilah kisah tentang cita-cita saya.